semua locally made daripada Gucci Bridal. Ini daripada Kak Aisyah. Semua ibu buat daripada lokal Ni Kak Aisyah buat sendiri dekat ni. Beautiful. Lopis dalam pot Ni ada live station kat luar ni boleh buat live station. Okey, sebenarnya kat luar ni macam-macam, kalau awak nak order macam-macam semua boleh buat aktiviti di sini sebenarnya. Ni adalah lauk-lauk kampung lauk-lauk kampung. Of course got white rice lah. And then got rendang of the world, nampak? Okey, jangan lupa ada itik. Sambal sotong sambal sotong kering. Mencantik lagi dihidangkan Dan juga lemak cili padi. Lemak cili padi. Sambal goreng Jawa disusun dengan telur asin semua. Juga ada urap. Ikan kering. Awak boleh choose lah apa-apa awak nak You can choose. This is just a basic stuff that they going show you. Dia tunjuk awak barang-barang basic saja. Okay. Dia ada ulam-ulam sikit, bergedil dan juga mihun as a side dish Mari silakan. Makan nasi je lah. Ini saya punya ambil. Letup. Geram ini memang harus kita ambil. Kuih geram-geram. Oh, ini geramnya. Ini lepat ke apa? Ini lepat. Lepat. Tengoklah. Okay. Jangan ambil dua tiga, berapa pada ambil. Okey. Yang ini nak sepit. Sepit. Lepas tu kita nak kena ni Ni. Sambal dia. Gitu. Dan juga ini banyak sangat macam mana aku nak ambil Ini nak ambil lah comel sangat ni. Ya Allah. Okey, ada susu ini. Berdiri bulu romaku. Bila aku nampak ni rumah aku berdiri gitu. Okay, sushi kita come back later. Dan juga ni satu makanan Melayu yang tidak boleh kita elak. Tidak boleh dielak. Okay, ini collaboration yang awak boleh collect antara Ilmaya Wedding bersama Putri Wedding bersama Ilmaya. Korang boleh collect dengan dia sekali. Kalau tak collect, korang collapse. Ni hari Ahad, Sunday, 29 of June 29. Siapa tak datang kat Kinex Mall Istana Ballroom memang rugi. Alamak. Panas masuk dalam aircon.